Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baru-baru ni pihak Celcom Digi datang ke sekolah memberi SIM card percuma kepada pelajar-pelajar. Guru-guru pun dapat macam guru dapat 2. Okey, macam ni. Yang pertama ni kita tengok dulu. Dia tulis kat sini 25. Saya pun tak pasti 25 apa ni. Saya tak sempat bertanya cuma saya sempat tanya dia boleh pilih nombor tak. Saya pilih nombor. Okey, jadi jom kita unbox, kita tengok, kita masuk dalam telefon dan kita tengok berapakah GB data yang diberi. Kemudian kita tengok speed dia macam mana. Risi kuning, harga mengikut plan internet, prepaid internet pantas 5G. Okey, kita buka dulu. Okey, kat sini dia suruh kita install apps MyDigi. Just scan QR ni ataupun kita search lah dalam Play Store ataupun Apple Store. Okay, pin tambah nilai, dial star 122 star 15 angka nombor. Ni cara nak top up lah menggunakan pin Alright, 5 pelanggan. Okay, ni dia. Jadi saya akan masukkan SIM card tu dalam phone Mi 10T saya ni. Letak SIM card Celcom Digi ni dekat SIM tray nombor 1 Okey, nampak signal terus ada. Okey, dia punya nama Digi Okey, sekarang jom kita install apps Digi. Just scan QR ni, install, and then kita open. Start. Okay, masukkan nombor telefon. Masukkanlah nombor telefon korang kalau korang ada beli SIM card ni ataupun dapat SIM card ni secara percuma. Okay, dia send nombor PIN Okey. So ni dia. Dia punya muka depan dia. Expire pada 23 Mei 2025. Dibagi sebulan lah airtime. So ni data yang diberi. Free basic internet 5G 500 MB. Renew in 3 days and 6 hours. Okay, dibagi percuma 500 MB. Kemudian dibagi hotspot kuota 6 GB. Renew in 25 day. Ni dibagi sebulan lah 6 GB ni. Hotspot kuota. And then 30 GB dibagi selama sebulan juga. Ini untuk ni lah, kita gunakan data menggunakan smartphone lah. Yang ni tadi untuk hotspot. So untuk smartphone dibagi 30 GB, hotspot kuota dibagi 60 GB selama sebulan. Okey, kita pun tengok plan-plan yang ada. Okey, yang ni plan sebulanan, monthly pass. So 30 hari RM24.90. So dia bagi SIM Disney ni kalau yang ada pecah-pecahan ni memang saya tak suka Okey, yang ni 5G info 39 high speed RM39 selama 30 hari. Jadi dibagi 75 GB data 5G ataupun 4G, 6 GB hotspot. Ni pun bagi saya agak mahal sebab saya menggunakan hotlink. Bulanan saya RM25 sebulan. Saya dapat 60 GB data 5G, 4G. Nampak berbaloi kat situ kan. Dan data yang saya gunakan kalau sebulan memang masih ada lagi, tak habis guna. Okay, sebab sekarang kita banyak menggunakan wifi di mana-mana, di sekolah, di tempat kerja, di rumah. So tak perlulah kita nak langgan data mahal-mahal. Alright, kita tengok ini RM50, RM49, 30 hari dibagi 5G juga. So dia bagi 105 GB. Ini terlampau banyak. Saya tak sesuai dengan plan tu. Okey, itu adalah sedikit
data. Okey, ni mungkin sesuai untuk saya. RM25, 30 hari, 30 GB, 5G 4G, 6 GB hotspot, unlimited call, extra 10 dan 24 GB hotspot. Okey, yang ni dia bagi 30 GB 5G dan 4G plus 6 GB hotspot. Kita nampak dia ada offer extra 10 GB and 24 GB hotspot. Jadi total dalam 24 campur 10, 34 campur 6, 40 GB lah hotspot. Okey. Macam data biasa untuk smartphone cuma 30 GB 5G dan 4G. Okey, ni kira okey jugalah. Alright. Plan yang saya rasa sesuai lah yang ni. Okey, yang RM65 sebulan ni. Buat apa kita nak bayar lebih-lebih ni? Plan ni kita just top up RM30, kita langgan yang ni. Alright. So nanti kalau macam dah sampai 30 hari, contohnya kan, dah sampai 23 Mei nanti, just beli yang ni, plan RM25 30 hari ni, kan? Terus kita akan dapat langganan data yang ditulis kat sini lah. Okey. So ni adalah plan untuk SIM card yang dia bagilah. Okay, jom kita tengok speed Kita matikan dulu Wi-Fi ni. Dan kita menggunakan fast.com. Tengok laju ke tak, berapa speed dia di kawasan rumah saya di Payung Rumput Melaka ni. Okey, laju memang laju. Alright, 110 Mbps. Okey lah, speed macam ni memang okey. Tak ada isu sangat kalau nak tengok video macam YouTube untuk buka Facebook memang tak ada isu sangat lah. Jadi kita buka YouTube. Yo guys, hari ni adalah waktu yang sangat ditunggu sebab kita nak kena servis motor Kimas 7 ni. Kita dah pergi jalan-jalan. Okay, nampak? Tak ada isu memang okey, tak ada masalah. Okey, tu dia guys, SIM card percuma ni Celcom Digi bagi. Plan yang saya dapat adalah yang 30 GB sebulan. Bermakna dalam RM25 sebulan lah maksud dia. Okey, not bad lah, boleh lah. Kalau saya memang tak luak-luak pun data tu sebenarnya. Sebab kita sekarang mana-mana pun ada wifi di rumah, macam saya sebut tadi, di sekolah, di tempat-tempat kerja kan. Jadi RM25 sebulan dapat data 30 GB, itu dah memadai sebenarnya. Saya akan unboxing nombor yang satu lagi ni. Dia bagi 500 GB. Okay, kita masukkan SIM card yang kedua tu di SIM tray nombor 2. Okay, dua-dua signal dah keluar. So kita register Okey, untuk pengetahuan korang, kita boleh register nombor yang kedua kita dalam satu app. Okey, macam saya sebelum ni dah install app MyDigi pada satu nombor tu kan. So dalam apps tu kita boleh add new number Okey, korang tengok sini cara dia. So kalau korang ada 3 SIM card Celcom Digi, boleh masukkan lah. Okey, korang pergi dekat atas ni yang line 3 ni kan. Kemudian korang klik nombor tu. Nampak add new number. Korang just add saja. Dan nombor dia adalah add number. Okay, dia akan send one time pin. Okay, dapat. Copy. Kita paste sini. Done. Alright. Done.
Okey, sekarang kalau kita nak pergi ke nombor yang kita baru add tadi, kita just klik 3 line tepi bucu atas kiri tu. Nampak dia ada nombor kan? Ini. So korang just klik. Okey, dia pergi ke nombor yang satu lagi lah. Dia punya plan, dia punya expired date berapa bila Okey, untuk di sini dia punya kredit 0.01, expired date 27 Jun 2025. Lama dia bagi 2 bulan airtime. Okey, kita tengok data dia. First yang ni, free basic internet CD 5G 500 MB, renew in 3 days. Kemudian dia bagi ni 500 GB renew in 23 days 6 hour. Yang ni dia bagi 500 GB tapi sebulan saja dia punya aktif dia. Okey, tu je. Alright, itu saja. So kita tengok speed macam mana. Saya rasa speed dia laju juga ni. Okey, kita switch. Okey, switch ke yang kedua SIM card yang kedua. Okey ni atas SIM SIM card yang kedua 5G juga. And then kita buka ni fast.com dulu. Macam SIM card yang pertama tu 110 Mbps lah, memang laju. Okey, yang ni nampak pun sama jugalah, dalam 110 ke 100 200. Laju yang ni laju pula. Ha, 260 Mbps. SIM card yang 500 GB bagi percuma tu dia punya speed dalam 260 Mbps. Okey guys, jadi itu saja review tentang SIM card percuma yang pihak Celcom Digi bagi pada pelajar-pelajar dan juga cikgu. Pelajar dia dapat satu saja yang 30 GB tu. Yang untuk cikgu dia bagi dua. Yang pertama yang 30 GB dan yang kedua dia bagi yang ni lah, yang 500 GB tu. Yang dia punya airtime dia aktif selama 2 bulan. Okey, jadi itu saja video untuk kali ini. Hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.